Kejap, jangan scroll dulu. Tuan-tuan tahu tak, hari ni harga emas cecah RM582 segram, tertinggi dalam sejarah Malaysia. Tuan-puan, kalau kita tengok perjalanan harga emas, tahun lepas, tahun 2024, harga emas sekitar RM331 segram. Jadi masuk Januari tahun ini, 2025, dah jadi RM415 segram. Dan hari ni, Oktober 2025, harga dah capai RM582 segram. Dan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Maknanya, dalam tempoh kurang 2 tahun sahaja, harga emas naik lebih 250 segram. Jadi bersamaan dengan berapa? Kenaikan lebih kurang 70%. Jadi kalau ada orang simpan 100 gram masa tu, hari ni nilai simpanannya mungkin dah cecah ataupun dah bertambah lebih RM25,000. Masya Allah. Bukti kenapa emas dipanggil perlindungan inflasi dan duit makin lama makin lemah. Harga barang makin naik. Betul tak? Tapi emas ni dia terus dan terus kukuh. Kuasa belinya terpelihara. Jadi, jangan tunggu harga emas murah baru nak mula. Sebab apa? Sebab hakikatnya harga emas ni makin lama makin tinggi. Itu saja. Kita simpan emas untuk long term kan. So, untuk long term, harga emas confirm naik. Jadi, mulakan saja walaupun RM100 di akaun Gap Public Gold. Dari situ kita boleh kumpul gram demi gram dan tukarlah kepada emas-emas fizikal. Itu saja. Jadi nak tak belajar simpan emas di akaun Gap? Ini secara percuma saja. Jadi boleh klik link dekat bio saya ataupun rujuk pin video yang saya sertakan. Kalau faham, like video ini. Thank you. Assalamualaikum.